Salam sejahtera, Profesor Dr. Santara Sekar Subramaniam. Sini kawasan anak sungai. Mula trekking memasuki hutan untuk melihat refleksia. Semoga dipermudahkan urusan aliran anak sungai di belakang. Semoga kita pelihara alam kerana alam itu tanggungjawab kita. Okey, ini kawasan bukit yang kedua. Kami dah mula masuk. Mudah-mudahan dapat jumpa refleksia pada hari ini. Kita doakan semua selamat. Itulah pokok yang besar di belakang. Syukur syukur kerana ada alam semula jadi yang cukup unik. Sama-sama kita pelihara alam sekitar hutan di Malaysia. Okey, ini adalah buah langsat rambai hutan. Dahsyat. Banyak buah makan. Okey, kami berada di Ulu Slim. Inilah bunga refleksia di atas kepala saya dan kawan saya Bima. Bukan senang bunga refleksia terkenal di Indonesia. Tak sangka kita dapat jumpa di Malaysia. Dan keseluruhan di negara kita ada lebih kurang 14 hingga 15 spesies. Di Semenanjung saja ada 9 spesies dan di Sabah Sarawak 9 spesies. Tak sangka kita dapat jumpa di Ulu Slim dan kemungkinan besar dalam tempoh 2 minggu ataupun ujung bulan ini bunga refleksia Cantley di atas ini akan kembang. Dan ia akan kembang untuk 5 hingga 7 hari saja. Ini adalah khazanah negara. Jadi kita sama-sama pelihara hutan. Jangan musnahkan hutan kerana banyak spesies-spesies unik yang kita boleh jumpa, termasuk tumbuhan, mamalia, serangga yang kita tak boleh jumpa lagi. Jadi ini adalah spesies endemik, spesies Cantley di Malaysia, di Semenanjung Malaysia. Mudah-mudahan kita selamatkan hutan kita. Syabas untuk semua. Dan untuk anda lihat spesies Cantley di Semenanjung Malaysia, iaitu di Ulu Slim. Terima kasih. Tahniah. Salam Profesor Dr. Santara Sekar Subramaniam. Ini adalah akar tetra stigma ataupun liana. Dia akan memanjat, dia akan naik ke atas. Selepas naik, dan dia akan itulah yang terpilih dalam bentuk
ciku, buah manggis, bunga kobis, dan akhirnya matang dan akan kembang tak lama lagi di Ulu Slim. Bunga Rafflesia Kentele, bunga terbesar di dunia, tiada akar, tiada daun, proses holosintesis, maka ia jarang ditemui. Kalau disebut di Indonesia puspa langka, langka bermaksud rare, jarang ditemui. Dia juga dikenal sebagai bunga Padma, bunga Padma, bunga Padma, Bengkulut, dan ia tumbuh di akar ataupun liana anggur hutan yang kita sebut dalam bahasa kampung. Inilah bunga Rafflesia Kentele. Mungkin dalam 2 minggu boleh terbuka. Untuk seminggu saja. Ini adalah khazanah negara. Sekian dilaporkan oleh Profesor Dr. Santara Sekar Subramaniam, Presiden Pertubuhan Konservasi Alam Malaysia. Kelestarian alam adalah tanggungjawab bersama. Kita pelihara khazanah negara kita.